Assalamualaikum, selamat pagi. Yuk ke dapur, kita nak masak apa hari ni? Ini mak tengah goreng ikan siakap 2 ekor, dah potong-potong lah ni. Nanti seekor kan cukup untuk seorang je. Ni masukkan bawang holland, bawang merah, bawang putih, cili padi. Mak ni kan dah malas. Kita hiris-hiris sajalah, jadilah. Mana masak apa hari ni? Kita masak apa? Masak kicap je lah. Gitu lebih kurang. Dah di odak adik, masukkan apa ni sayur dia. Carrot, kacang dengan batang seledri sikit je. Tak tahu ada bau ke ada. Lah godak gitu. Godak-gadik pula. Adun apa namanya? Susah betul nak jemput dah. Bagi dia layu-layu sikit, tak usah masak-masak. Sikit je. Masak ni sekejap sebetulnya, tapi mak saja je bagi video panjang. Dah sudah tu, masukkan ajino sahaja. Sebab kan nak masak kicap. Lepas tu masukkan sos tiram, sos cili. Godak-gadik lagi. Sikit je, tak usah banyak. Masak simple. Yang ringkas, tapi janji sedap. Tapi mak pun tak makan. Bolehlah tu. Okey, dah sudah tu godak-gadik lah. Dia apa namanya, diaduk. Goseng-goseng gitulah. Okey, dah sudah tu nanti masukkan sambal kicap. Sambal kicap hari tu anak buat saking sedap sangat tak ada orang makan. Jadi daripada membazir kita membuang kan, sayang kan. Ni lagi pun pekat lagi. Dalam tu sambal kicap, sambal potong Ada bawang, ada cili iris gitulah. Kan banyak tu, sayang buang. Tak ada orang makan. Godak-gadik balik. Dah sudah tu, dah lah. Nanti kan tuang aja ke atas ikan siakap yang dah digoreng tu. Jadilah. Okey.